Kolej Komuniti Kota Melaka. Untuk makluman hadirin, program Diploma Head-Show 2025 merupakan program anjuran Kolej Komuniti Kota Melaka dengan kerjasama bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Diharapkan program ini bukan sahaja menjadi pentas untuk menonjolkan bakat pelajar, malah menjadi inspirasi kepada semua hadirin yang hadir. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis, dengan penuh hormat kami mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Nur Azizah binti Abu, Pengarah Kolej Komuniti Kota Melaka, yang dihormati Encik Muhammad Sahil Johari, Center Manager Mahkota Parade, Encik Muhammad Farhan bin Rahman, Timbalan Pengarah Pengurusan Kolej Komuniti Kota Melaka, Puan Zafira binti Zulkifli, Timbalan Pengarah Akademi Kolej Komuniti Kota Melaka, pengarah-pengarah dan wakil politisi Melaka, rakan kerjasama dan pengajar, penasihat industri, pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar Kolej Komuniti Kota Melaka serta semua hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Faiz bin Abu Bakar dan rakan saya Puan Nurul Ain binti Muhammad akan menemani anda sepanjang program kita pada hari ini. Kami mengucapkan juta terima kasih kepada semua yang sudi hadir memeriahkan program kita. Kehadiran anda semua amat kami hargai. Bagi memulakan program pada petang ini, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan gimmick pelancaran program Diploma Head-Show 2025. Justru itu, bagi menyempurnakan pelancaran program Diploma Head-Show 2025, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Puan Nur Azizah binti Abu, Pengarah Kolej Komuniti Kota Melaka, diiringi Encik Muhammad Farhan bin Rahman, Timbalan Pengarah Pengurusan Kolej Komuniti Kota Melaka, Puan Zafira binti Zulkifli, Timbalan Pengarah Akademi Kolej Komuniti Kota Melaka, dan Puan Tanuja, anak perempuan Murali Taran, selaku pengarah program Diploma Head-Show 2025. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Atas pelancaran program Diploma Head-Show 2025 sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah masa kepada acara yang ditunggu-tunggu, iaitu peragaan Head-Show yang bertemakan Disney Avantgarde oleh pelajar semester 4 Diploma in Hairdressing Kolej Komuniti Kota Melaka. Petang ini kita akan menyaksikan pelbagai gaya rambut yang menginspirasikan daripada animasi Disney dengan bimbingan pensyarah-pensyarah yang melahirkan idea-idea penggayaan rambut yang unik dan moden. Head-Show ini melibatkan 19 orang hairstylist dan para peserta akan dinilai berdasarkan kreativiti, teknik, kemasan dan kesesuaian dengan tema oleh panel juri yang profesional pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan utama pertunjukan gaya rambut daripada pelajar Diploma in Hairdressing Kolej Komuniti Kota Melaka. Kita
akan saksikan 10 orang pelajar terlebih dahulu dan tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pertunjukan rambut kita pada petang ini. Berikan tepukan paling gemuruh untuk hairstylist pertama kita, Noraina binti Nur Akasa, yang akan mempersembahkan koleksi kaya bertemakan My Little Pony, Princess Cadence. Wow, cantik sekali ya. Hairstylist seterusnya Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Rosli dengan bertemakan Inside Out, karakter Joy. Ini memang betul-betul Joy ya. Ketiga kita dijumpa Nurin Hana binti Rizal yang bertemakan Aladdin Teapot. Hadirin semua boleh meniru gaya ini ya balik rumah nanti. Baiklah, dengan tema Monster Incorporated dari hairstylist Darwish Fauzan bin Zulfakar. Comel monster kita hari ini. Baiklah, hairstylist yang seterusnya dipersilakan Saudari Nur Salihat binti Cik Zaid dengan bertemakan Minnie Mouse. Baiklah, seterusnya bertemakan Rapunzel dari hairstylist Nur Nadia Insyirah binti Ismail. Ada istana atas kepala dia. Baiklah, dipersilakan model daripada hairstylist yang ketujuh, Saudara Muhammad Nur Haikal bin Cendalawi dengan tema Alice in Wonderland. Baiklah, bertemakan Cinderella dari hairstylist Muhammad Aminul bin Muhammad Azam. Baiklah, hairstylist yang seterusnya dipersilakan Saudara Siti Nur Hana bin Zulaikha binti Umar Arifin yang bertemakan Snow White. Baiklah, seterusnya bertemakan Frozen karakter Olaf
iaitu dari Kolej Komuniti Rempau, Kolej Komuniti Pasir Gudang dan Kolej Komuniti Pago. Ledang Gunung Legenda adalah saksi suri kebijaksanaan seorang putri, satu-satunya wanita yang berjaya membuat tuah yang gagah kehilangan arah. Jangan akur apabila dikata lemah. Lembut kita lembut bijaksana, diam kita diam-diam. Kegagahan ditentang dengan akal, kerakusan dibenteng dengan budi, kekuasaan dipatahkan dengan hela. Biarpun kekuatan bukan milik kita, namun akal yang ada lebih bermakna daripada kehebatan lahiriah.
dijemput hairstylist seterusnya Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Rosli bersama pembantunya saudari Syakila Wahyu binti Ibrahim bertemakan Inside Out Watak Joy. Bersama asistennya Nuraisha binti Hisham yang bertemakan Aladin. Baiklah, dijemput hairstylist seterusnya saudara Darwish Fauzan bin Zulfakar bersama pembantunya Syaidah Azira binti Syafi'i bertemakan Monster Inc. Hairstylist yang seterusnya dijemput saudari Nur Salihah binti Cik Zaid bersama pembantunya Muhammad Hazim bin Zulkifli bertemakan Mickey Mouse. Dijemput hairstylist seterusnya saudari Nur Nadia Insyira binti Ismail bersama pembantunya Muhammad Lutfi bin Abdul Razak bertemakan Rapunzel. Dengan bertemakan Alice in Wonderland. Dan seterusnya dijemput hairstylist Muhammad Amirul bin Muhammad Azam bersama pembantunya Wan Umar Aslam bin Wan Ali dengan model bertemakan Cinderella. Siti Nurhanani Zulaika binti Muhammad Arifin bersama pembantunya Muhammad Mazlan Fakri bin Muhammad Khairul yang bertemakan Snow White. Baiklah, dijemput hairstylist seterusnya saudari Putri Danisha Kristina binti Ismail Nizam bersama pembantunya Muhammad Razik bin Muhammad Yazid dengan bertemakan Frozen Olaf. Baiklah, dijemput hairstylist yang ke-11 saudara Muhammad Haikal bin Zuraini bersama pembantunya Muhammad Mukrin Abash bin Mazlan yang bertemakan Tinkerbell. Seterusnya dijemput saudara Muhammad Aiman bin Syamsul Amran bersama pembantunya Nur Syafiqah Damia binti Muhammad Azhar dengan bertemakan Anna Frozen. Ilyas bersama pembantunya Muhammad Amirul Hakimi bin Amin yang
dijemput hairstylist seterusnya Muhammad Naimullah Naif bin Mazlan bersama pembantunya Syashini anak perempuan Devendra dengan bertemakan Minion. Dijemput saudari Cahaya Akhira binti Amran bersama pembantunya Ahmad Aiman bin Akmal Aizat dengan bertemakan The Little Mermaid. Saudari Nur Abdul Najwa binti Zawawi dan pembantunya Ahmad Mifzal bin Muhammad Zawawi dengan tema Barbie. Dedikasi dan hasil kerja yang luar biasa. Dan dipersilakan yang berusaha Puan Azizah binti Abu mewakili pihak Kolej Tinggi Kota Melaka dan Encik Muhammad Sahih Johari mewakili Mabuk Temperin untuk bertukar dokumen perjanjian ini. Maka berterai kesepakatan dicapai. Jadi mohon Puan Azizah dan Encik Farhan serta Puan Zafira untuk kekal di pentas bagi acara penyampaian hadiah seterusnya. Okey semua, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu pengumuman pemenang Diploma H-Show 2025. Siapakah hairstylist yang berjaya membuka juri kita dengan gaya rambut paling kreatif dan magical hari ini? Sebelum itu, untuk pengetahuan hadirin sekalian, hadiah-hadiah yang akan diberi pada hari ini telah ditaja oleh pihak industri yang sentiasa menyokong bakat dan kreativiti anak muda dalam industri dandanan rambut dan kecantikan. Antara penaja hadiah kita pada hari ini adalah Shaz Global Empire Sendirian Berhad, Applied Energy Solution dan Aini Salon and Beauty. Selain itu, tempat bagi program hari ini juga merupakan tajaan dari pihak Mahkota Parade dan makanan untuk semua
menjayakan Diploma Heisho 2025 juga mendapat tajaan dari Bayu Spa Shah Alam dan Dihana Global Spa. InsyaAllah, terima kasih ya. Jutaan terima kasih diucapkan atas sokongan dan tajaan yang telah diberikan. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu bagi acara pengumuman pemenang bagi Diploma Heisho 2025. Saya akan mengumumkan Sagu Hati terlebih dahulu dari tempat ke-19 sampai ke-11. Sagu Hati, anda bukan pengalah, anda pemenang ya. Baiklah, semua bersedia? Baiklah, Sagu Hati yang pertama dengan bertemakan Monster Inc. dijemput saudara Darwish Fauzan bin Zulfaqar. Jemput juga hairstylist dan assistant dia. Dijemput bersama pembantu ya. So hairstylist, model dan juga assistant dijemput sama-sama untuk menerima hadiah. Baiklah, Sagu Hati seterusnya jatuh kepada hairstylist Putri Danisha Kristina binti Ismailiza dengan bertemakan Frozen. Dijemput hairstylist, pembantu hairstylist dan juga model sama-sama ke pentas untuk menerima hadiah. Sagu Hati seterusnya jatuh kepada hairstylist Siti Nurhanani Zulaika binti Man Arifin dengan bertemakan Snow White. Seterusnya diumumkan bagi penerima hadiah Sagu Hati seterusnya jatuh kepada saudari Nurin Hana binti Rizal bertemakan Aladdin.
baiklah pemenang sagu hati seterusnya jatuh kepada saudara Muhammad Amirul bin Muhammad Azam. Bertemakan Cinderella. Baiklah, diumumkan penerima sagu hati seterusnya jatuh kepada saudara Muhammad Ali Daniel bin Rusdi. Bertemakan Coco. Yang diucapkan, baiklah penerima sagu hati seterusnya jatuh kepada saudari Nur Aina binti Nur Akasha dengan bertemakan The Little Pony. Baiklah penerima sagu hati seterusnya jatuh kepada saudari Nur Amni Najwa binti Zawawi dengan bertemakan Barbie. Baiklah penerima hadiah sagu hati seterusnya jatuh kepada saudara Muhammad Nur Haikal bin Cik Zalawi bertemakan Alice in Wonderland.
seterusnya Muhammad Haikal bin Zuraini dengan bertemakan Tinkerbell. Yang seterusnya, dengan ini dijemput hairstylist Muhammad Aiman bin Syamsul Amran yang bertemakan Ana. Dengan bertemakan Inside Out dijemput hairstylist seterusnya Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Rosli. Tahniah diucapkan. Dijemput hairstylist Saudari Nur Nadia Insyira binti Ismail yang bertemakan Rapunzel. Yang keempat, dengan ini majlis menjemput hairstylist saudara Syukur Hadi Yusri bin Ali Sakri dengan bertemakan Gamora.
Tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu pengumuman bagi 3 tempat teratas. Baiklah, saya akan umumkan tempat ketiga bagi pertandingan Diploma Hair Show 2025 pada hari ini jatuh kepada hairstylist Cahaya Atina binti Amran dengan Peter Mohamed. Mohamed boleh berjalan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan umumkan juaranya dahulu, tetapi selepas itu naik juara, ambil hadiah dahulu. Boleh Macam GV. Okey, seterusnya, masa yang ditunggu-tunggu, saya akan umumkan juara Diploma Hair Show 2025 jatuh kepada Ilia Maisara binti Ilyas dengan Winnie the Pooh. Dengan ini tempat kedua jatuh kepada Nur Saliha binti Cik Zaid dengan Minnie Mouse. Dijemput Nur Saliha. Tempat kedua untuk mengambil hadiah terlebih dahulu. Semua pemenang, berikan tepukan kemudian sekali lagi kepada para pemenang kita. Baiklah, hadirin sekalian, majlis juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua rakan kerjasama dan penaja yang telah memberikan sokongan penuh dalam menjayakan acara pada hari ini. Dengan segala hormatnya, kami ingin menjemput rakan kerjasama dan para penaja untuk naik ke pentas bagi menerima sinyin penghargaan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Azizah binti Abu. Dengan ini dijemput dari Mahmud Parade, dijemput Encik Muhammad
Sahih Johari. Seterusnya dijemput Encik Samsul Azmi dan Zulkifli dari Syas Global Empire Senior Berhad. Puan Meriati binti Sipon, pengarah Kolej Komuniti Rembang. Penghargaan seterusnya diberikan kepada juri pertandingan kita pada hari ini. Dengan ini dijemput Puan Aini Afira binti